Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru yang berada di Malaysia dan di mana saja anda berada. Saya Cikgu Syazwan hari ini. Welcome back to my channel. Jangan lupa sebelum kita nak start, tengok betul-betul ada button merah yang tak tekan tu, tekan butang subscribe. Untuk kita tahu info yang terbaru. Macam-macam lah. Okey, pasal channel Cikgu Syazwan. Baiklah, kita nak tengok hari ni, kita ada papan pemuka AINS, kita balik semula tapi hari ini kita ada update yang terbaru. So, macam hari ni kita tengok, saya makan ada 94, okey, menunggu pengesahan ada 94, rekod, seperti yang cikgu minta pada hari ini kita ada update terbaru iaitu kita boleh luluskan semua rekod ni, okey. Hari ini kita nak buat saya makan 94 rekod. Lepas tu yang menunggu pengesahan, tengok menunggu pengesahan. Okey, kita boleh buat luluskan semua rekod, tolak semua rekod. So kita nak pilih semua kat sini, kita klik lah. Kita beranggapan semua rekod ni adalah yang terbaik. Okey. Okey, kita luluskan semua rekod. Yes. Rekod berjaya. Dan kita ada lagi kan, betul tak, yang tinggal. So kita ada lagi berapa muka surat? 1, 2, 3, 4, 5. Dan dah pesan kat mereka pada minggu ni kita ada AINS yang baru. So kamu semua kena letak balik ataupun mengisi balik dalam perekodan AINS ni dan kita luluskan semuanya. Okey, saya kata kat mereka begitulah sebab dia ada rekod transit mereka sendiri. Okey, luluskan semua rekod dan tekan ya. Baik, kita pilih luluskan semua rekod. If rasa-rasa cikgu mereka punya ini tidak sesuai dan cikgu boleh tekan tolak semua rekod. Okey. Baik. So kita luluskan semua rekod. Dan kita ada lagi, kita luluskan semua. Okey, kita try buat macam ni pula. Pilih semua. Kita nak pilih kat sini. Adakah dia boleh berjaya? Okey, kita tengok balik semula. Tak boleh. So cikgu-cikgu kena buat muka surat hadapan saja. Di muka surat yang pertama ni, dan cikgu pilih semua, lulus rekod, yes ataupun ya. Okey, rekod dikemas kini, pilih semua, lulus, ya. Pilih semua, luluskan, ya. Dan pilih semua, luluskan, ya. Okey, sehinggalah semuanya selesai. Kita tinggal lagi 2. Okey, kita tinggal lagi 2. Pilih semua, lulus, ya. Dan kita pergi pada pilih semua dan luluskan, ya. Alhamdulillah telah diluluskan ke semua rekod bacaan murid kita. So kita pergi ke depan. Okey. Dan jumlah rekod pengesahan menjadi kosong. Alright. So ini adalah fungsi bagi guru-guru yang dinanti-nantikan, bagi semua guru yang berada di Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih KPM kerana mendengar rintihan kami. Dan cikgu boleh cek jumlah rekod yang disahkan, murid aktif 40 dan jumlah mata terkumpul adalah 273. So cikgu boleh menarik nafas lega dan apa yang telah dilakukan dan telah dikemaskinikan. Terima kasih sekali lagi untuk portal Guru AINS dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Syazwan kerana subscribe itu adalah percuma. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.